berkaitan dengan satu kes yang baru-baru ini berlaku kepada seorang kawan kita, sahabat kita yang bernama Mr. Danish. Saya ingin menceritakan sedikit kronologi. Beberapa hari yang lepas, tengah-tengah malam tu, Mr. Danish telefon saya. Dia telefon saya dalam keadaan emosi yang sangat terjejas. Dan dia mengatakan kepada saya yang dia nak membunuh diri. Suicide. Disebabkan dia guna perkataan nak membunuh diri, walaupun hari itu hari Ahad. Saya tengah bercuti, saya terpaksalah panggil dia jumpa juga. Saya takut risiko kematian. Berjumpalah pada malam tu. Ketika berjumpa, dia memaklumkan kepada saya dia sudah tidak tahan. Saya hairan. Biasalah bila kita mengendalikan kes-kes Along ni. Masa Along ni kebanyakan berada dalam keadaan yang amat tertekan, sangat tertekan. Tetapi kes ini berbeza dengan kes-kes yang lain, di mana dia menceritakan bagaimana ada satu perkara yang berlaku yang pada saya di luar daripada batasan pemikiran manusia yang mempunyai sifat kemanusiaan. Di mana dia menceritakan sebelum ini dia pernah membuat pinjaman dengan Along, dan Along itu adalah Along online. Bermaksud tidak berlesen. Setelah itu, dia telah gagal membuat pembayaran. Kerana apa dia gagal? Kerana jumlah yang diminta itu tidak munasabah. Daripada RM400, kemudian dia diminta untuk bayar RM1,200. Dan bila dia bayar RM1,200, tak mampu untuk habiskan RM1,200, dia terpaksa meminjam Along kedua. Along kedua bayar kepada Along pertama, Along ketiga bayar pada Along kedua, Along ketiga, sehinggalah overlap. Kita panggil perkataan dia overlap, beberapa Along. Dan dia gagal untuk bayar kerana tak ada siapa pun akan mungkin boleh bayar. Jika kita katakan jumlah modal tu, dia akan mencecah ke RM40,000. Asalnya RM400. Kerana ini bukanlah satu modal, tetapi ini dipanggil penipuan modal. Ataupun kadang-kadang dia orang cakap, you kena bayar modal, you kena bayar. You kena bayar duit yang you terima. Duit yang you terima itu, yang you benar-benar pakai ni RM400 je. Tetapi dia tuntut sampai RM40,000 sebab yang lain you dapat, you bagi balik, you dapat, you bagi balik, you dapat, you bagi balik. Bermaksud dia telah ditipu oleh sindiket Along. Bila dia ditipu oleh sindiket Along, kemudian Along itu mengganggu dia. Salah satu daripada Along ini panggil dia, kata, okey, saya nak jumpa you, saya nak selesaikan masalah ni. Kemudian ketika nak selesai masalah ni, dia pun datanglah, mungkin nak berunding nak selesaikan masalah dia. Maka dia pergi berjumpa di sebuah pusat membeli belah di Subang. Ketika dia berada di sebuah restoran, dia dipanggil. Dia tiba-tiba dikerumuni oleh 3 orang, kita cakap kolektor Along lah. Ketika itu dia diugut untuk dibawa ke satu tempat yang lain. Along-Along ni pula mengatakan bahawa dia ada pisau. Kalau kau tak ikut, dia akan kena, dia akan dicederakan. Maka dia tak ada pilihan. Dia pun terpaksa berjalan ikut ketiga-tiga Along ni, kolektor Along ni, kerana takut dicederakan. Dan pada waktu tu, dia dibawa ke toilet. Berdekatan dengan restoran ataupun franchise yang saya tak mahu sebut nama lah. Sampai di toilet tersebut, dia telah membuat, dia ditampar. Setelah itu,
dia diminta untuk buka baju. Dia ketakutan sebab dia takut dicederakan dengan pisau. Maka dia pun buka baju seluar dan pakaian ataupun pakaian dalam dia lah. Dan individu tersebut merakam. Dia rakam. Setelah dia rakam, kemudian dia mengambil telefon dan barang-barang milik Mr. Danish. Setelah itu, mereka pergi. Mr. Danish nak cari balik, tak jumpa sebab dia dah lari. Selang beberapa hari, disebabkan dia ada phone kan, dia ambil phone. Apa dia buat? Dia post gambar, video Mr. Danish yang dalam keadaan tidak berpakaian tersebut ke dalam semua grup-grup, termasuklah grup kerja di mana Mr. Danish sedang bekerja hari ini. Setelah itu, Mr. Danish mendapat kecaman yang begitu hebat. Malulah. Dan di mana terdapat kawan-kawan ataupun sebahagian daripada keluarga yang melihat ini dari sudut yang negatif. Pada hari ini saya nak menceritakan dua perkara yang paling penting. Perkara yang pertama saya nak bagi tahu kan, Along tu Along lah. Saya kesal dengan segelintir perangai masyarakat yang memandang ataupun melihat perkara ini sebagai satu perkara yang memalukan Mr. Danish. Sepatutnya perkara ini merupakan perkara yang kita patut simpati dengan dia. Bukan dia bogelkan diri dia. Dia dibogelkan dalam keadaan dia diugut untuk dicederakan. Sepatutnya masyarakat bukan ketawakan dia, bukan memandang rendah pada dia, bukan mengejek dia. Pada saya, masyarakat yang mengejek dia ni lebih teruk daripada Along tadi. Sepatutnya apa yang patut kita buat? Kita bersimpati dengan dia. Kita berikan sokongan moral pada dia. Bukan kita merendah-rendahkan dia. Bukan kita melihat dia sebagai bahan ejekan, bahan humor, bahan lawak. Kerana dia merupakan seorang mangsa. Sepatutnya apabila ada orang yang dizalimi, kita sama-sama hadir untuk membela dia. Kerana hari ini jadi pada dia. Besok lusa mungkin jadi pada kita pula. Mungkin jadi pada ahli keluarga kita. Sebab itulah saya hari ini nak meminta kepada masyarakat yang pertama, supaya berilah sokongan kepada Mr. Danish. Sokongan moral, support kepada dia. Itu yang pertama. Ahli keluarga, rakan sekerja sepatutnya bukan memandang rendah pada dia, sebaliknya memberikan sokongan moral kepada dia. Itu yang pertama. Majikan, bukan pergi terminate dia ke, ataupun memandang rendah ke, mengambil tindakan salah laku ke, sebaliknya bantulah dia. Nak tunggu macam mana? Nak tunggu dia bunuh diri dulu, baru kita nak menyesal? Atau hari ini kita masyarakat sama-sama bantu dia, tolong dia keluar daripada masalah ni. Yang kedua adalah berkaitan dengan siasatan. Untuk maklumat rakan-rakan yang saya hormati, sebelum dia buat laporan berkaitan dengan dia kena bogel ni, dia dah buat laporan mengenai gangguan-gangguan daripada Along. Tidak dapat dipastikan sama ada laporan tersebut dibuka kertas siasatan atau tidak. Malangnya, kejadian yang kedua ini telah menyebabkan dia dibogelkan dan kita berharap ada satu siasatan. Untuk maklumat, laporan polis telah dibuat. Kedua, 8 hari bulan 11. Laporan telah dibuat 8 hari bulan 11. Dan kita hari ini meminta kepada agensi siasatan
supaya membuka kertas siasatan dalam perkara-perkara yang melibat Seksyen 383 iaitu pemerasan, Seksyen 351 serangan ataupun assault, Seksyen 503 ugutan jenayah, Seksyen 354 menggunakan kekerasan untuk mencabul kehormatan, Seksyen 378 pencurian theft, Seksyen 509 perbuatan isyarat menghina kehormatan dan Seksyen 292 penyebaran bahan lucah yang tidak senonoh di dalam media. Dan selain itu, kita nak meminta supaya pihak SKM membuka kertas siasatan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sekiranya perkara ini dibiarkan begitu saja, kita rasa apakah yang akan berlaku kepada mangsa-mangsa Along pada masa akan datang. Sebelum ini kita dengar baling api, baling cat, sekarang sampai ke tahap dibogilkan. Kita minta kepada pihak polis untuk segera mengambil tindakan. This report Along. This is report Along case. This is the ask me to undress, take out my clothes.